Hey guys, aku nak bagi aku punya honest review lepas aku dah guna glove. Aku dah pakai glove ni selama 2 bulan. And kebiasaannya kalau aku pakai glove, dia akan rosak cepat tau. So far, glove ni dia ada signs of wear and tear lepas pakai 2 bulan. Tapi dia tak koyak lagi. Of course, macam any other glove, dia akan mengembang. And ni pun no exception lah, dia akan mengembang. Itulah glove yang bagus, dia akan macam tu. So, aku suggest kalau korang pergi try kat kedai and kau rasa macam size korang adalah 23, aku suggest ambil one size smaller, size 22. Sebab dia akan mengembang. Just like any other of glove lah. So, tapi in terms of glove ni, honest feedback aku adalah dia lembut. Aku rasa dia lembut and sedap and dia tahan lama, tahan lasak. So far aku dah pakai 2 bulan. Kebiasaannya lah, kalau aku beli brand-brand lain yang lebih mahal, dia tak tahan tau. Mungkin aku punya tangan ni kasar ke apa, tapi so far Gatti glove ni sesuai untuk aku. So glove ni dia aku pakai untuk games. Aku dah pakai untuk 18 round, banyak round aku pakai. And sekarang sebab dia dah hitam-hitam, aku sekarang guna untuk pergi driving range. Tapi alhamdulillah dia memang tahan. So kalau korang nak cari glove golf yang dia buat daripada local brand, yang good quality, harga pun sedap, harga pun tak mahal, boleh try brand local kita, Gatti. And aku sediakan link dekat video ini kalau korang nak beli, okay?